Assalamualaikum, perjalanan aku mendaki seorang-seorang ke Gokyo Everest Base Camp part yang ke-24. Let's go. Okay, time ni aku terima kasih dekat Pakcik Nepal ni sebab dia tunjukkan jalan untuk pergi ke checkpoint Zongla lah. Lepas aku silap jalan macam jalan yang betul kena lalu dari bukit depan ni. Time ni Alhamdulillah tak keserangan aku. Ada dua kelibat manusia di depan sana. And surprisingly, dua orang tu adalah member aku sendiri, iaitu Ajay dan Rahul. Dan start dari sini kita orang akhir sama lah. Tengok ni trek lereng bukit ni bahaya macam kicik je jalannya ni. Tersilap langkah pindah alam terus goblok. Salji dah start turun renyai time ni. Berharap jangan lebat lah sebabnya sejuk beku nanti boleh sakit aku tahu. Dari sini boleh nampak laluan menuju ke checkpoint Deng Boche hari tu. Sungguh seksa sekali bila mengenang kembali pengorbanan aku mendaki waktu ais batu campur turun dengan lebat sekali macam jadi hari ni aku berbeza arah tujuan hidup. Sebabnya nak pergi tengok tasik Gokyo yang sangat indah sekali 2 kali 3 kali nanti. Sambung lagi aku jatuh ni dengan kelajuan maksima, meninggalkan dua kawan aku di belakang tu. Macam main gila kau, hebat anak Malaysia ni, kuat dan bertenaga. Tapi serius pemandangan kat sini subhanallah, masya Allah, cantiknya yang amat cok, macam dah lukisan dongeng sang kancil. Sumpah tenang amat makmur sentosa sejahtera selamanya berada di sini tau. Tapi masa ni juga aku dah start rasa berat je nak bernafas ni. Entah tiba-tiba pula rasa kena tarik panjang je oksigen ni cok. Mungkin disebabkan duduk bersebelahan dengan gunung cantik ni lah. Rehat je aku duduk sini, takut-takut sesak nafas ke, jadi nanti susah pula hidup aku kan. Lepas tu sama jalan aku melalui trek lereng bukit yang flat dan landai je. Time ni memang senang mesra Petronas sekali lah. Tak penat langsung pun aku berjalan. Sambil-sambil tu dapat menikmati keindahan kiri kanan lagi pun memang best. Tak lama lah jalan. Lepas tu kan aku pun duduk berehat minum air kat sini lah. Disebabkan laluan pas ni susah sikit, kena exchange ke bukit belah sana pula cok. Kena turun lepas tu naik bukit ke atas tu. Alang-alang tu tunggu Rahul sekali lah aku time ni kan, sebab diorang dah jauh sangat aku tinggalkan. And lepas sama rehat aku sama jalan lagi. Tapi kali ni aku bagi diorang jalan depan aku disebabkan anak Malaysia ini terlalu kuat dan laju sangat macam biar mereka berada di depan pengawasan aku lah. And akhirnya berjaya kami sampai di bukit sebelah sana. Terus terbaring aku penat minta nyawa macam susah rupanya goblok. Tapi sudah tak pernah aku layan view yang indah di sini. Rehat kejap